Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, suatu perbincangan para ulama apabila berlaku hari raya pada hari Jumaat. Bila hari raya ni jatuh pada hari Jumaat, maka bagaimana keadaannya? Di sini terdapat 4 pandangan ulama. Tuan-tuan dengar pandangan ulama, kemudian kita pilih manakah yang sepatutnya. Jadi apabila kumpulnya hari raya pada hari Jumaat, bermakna telah berkumpul dua raya, raya mingguan dan raya tahunan. Maka terdapat di sini ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama dengan ni, siapa-siapa yang telah datang mengerjakan salatul Id, dia mari pergi solat hari raya daripada penduduk negeri itu, maka diberi kelonggaran li ahlil qura an-naiyah wal bawadi, orang-orang kampung pendalaman yang duduk jauh-jauh ni, bila mereka mari solat hari raya, mereka boleh meninggalkan solat Jumaat dan dia balik ke rumah, ke kampung masing-masing, melakukan solat zuhur pada hari tersebut. Ini pandangan yang pertama. Inilah dia panggil pandangan ulama Asy-Syafi'iyah, dan satu riwayat daripada Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Jadi dalam fiqh Syafi'i, dalam kitab Syafi'i yang mu'tabar, kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajut Tullab, walau wafaqa yaum jum'ati Id, kalau bertepatan hari Jumaat itu dengan hari raya, fahadara salatahu ahlu qura, telah datang melakukan solat hari raya itu penduduk-penduduk kampung, orang kampung. Jadi falahumul insiraf, bila lepas solat dia boleh balik ke kampung dia, tak payah tunggu solat Jumaat. Tapi kalau dia duduk raya di bandar, tiba-tiba orang azan Jumaat, dia tak balik lagi ke kampung dia, tak boleh balik, dia kena U-turn, mari semula ke masjid, lepas solat Jumaat baru boleh balik. Ini pandangan siapa? Dalam fiqh Syafi'i membezakan. Artinya orang kampung yang jauh duduk dia. Zaman dulu kita pun dengar cerita orang-orang yang pergi buat ambil tanah dalam hutan di pendalaman. Dia kata, kita nak pergi sembahyang Jumaat ni ustaz, 3 jam jalan kaki pergi solat Jumaat. Jadi kalau dia mari daripada malam lagi berjalan nak pergi solat hari raya, lepas tu dia nak balik, kemudian nak pusing balik Jumaat, itu agak sukar bagi dia. Maka golongan ini dalam fiqh kita kata boleh lepas. Jadi lepas dia solat hari raya, dia balik, dia tak payah mari lagi ke masjid untuk solat Jumaat, cukuplah dia solat zuhur. Pandangan yang kedua, Jumaat wajib. Orang yang mari solat raya pun Jumaat dia kena mari pula, sama ada dia orang kampung ke orang bandar. Inilah pandangan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi tak gugur sama sekali pandangan ini. Pandangan yang ketiga, pendapat yang ketiga, man syahidal Id, siapa dia pergi solat hari raya, gugurlah Jumaat, dia hanya kena solat zuhur pada hari tersebut, dia tak payah lagi balik solat Jumaat. Ini pandangan mazhab Hambali. Jadi kita dah berapa mazhab tadi? Ada 3. Syafi'i bagi 2, orang kampung pedalaman lepas. Abu Hanifah dengan Malik lah, dua-dua kena mari solat Jumaat, kena tunggu Jumaat baru balik. Yang ketiga mazhab Hambali, siapa dia solat Jumaat, solat raya, gugurlah solat Jumaat. Ini yang duduk disebarkan dalam internet hari ini, bahawa siapa yang pergi solat raya tak payah solat Jumaat lagi hari itu, mereka hanya solat zuhur masing-masing. Pandangan yang keempat yang paling hebat sekali, siapa dia solat raya, saya nak sebut malah ni takut ada orang buat, dia kata ada pandangan ulama jadilah kot. Jadi gugur bagi dia Jumaat dengan zuhur ma'an, sama-sama. Jumaat pun tak payah, solat zuhur pun tak ada, kira ganti dengan solat raya tadi.
Ini pandangan Atha, diriwayatkan daripada Atha, kata di para ulama, wa hadza al-qaul matruk mahjur. Pandangan ini telah ditinggalkan kerana terlalu janggal, nak gugurkan semua sekali. Jadi maka kita mengatakan pandangan yang wasat dalam masalah ini, ada beberapa hadis yang disebut tentang perkara ini. Hadis yang disebut tentang solat Jumaat ini disebut oleh para ulama, beberapa hadis. Di antaranya hadis ini dia panggil, kalau kita belajar fiqh dia panggil sababul khilaf. Kenapa ulama berbeza pandangan dalam masalah ini? Bila kita dengar baru sedap cerita. Hadis yang pertama, hadis Zaid bin Arqam. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tanya dia, adakah awak pernah solat bersama, berjumpa, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Idaini, dua hari raya berkumpul sekali, mana hari Jumaat dengan hari raya, fi yaumin wahid? Qala na'am. Kata di Zaid, ya, pernah berlaku Jumaat, hari raya pada hari Jumaat. Qala kaifa sana? Bagaimana Nabi kita buat? Qal sallal Eid thumma rakhasa fil Jum'ah. Nabi kita solat hari raya, kemudian Nabi bagi kelonggaran tentang solat Jumaat. Qala man sya'an yusalli falyusalli. Siapa nak solat, solat. Siapa tak nak solat, boleh balik solat zuhur. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Jadi adalah perbincangan ulama, ada yang mengatakan hadis ini kuat, ada tak kuat. Kita ambil kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', katanya isnaduhu jayyid. Jadi Imam Nawawi kata sanad dia boleh diterima. Maknanya Nabi beri kelonggaran, boleh nak solat Jumaat, boleh nak balik. Yang kedua, ada lagi hadis lain, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Telah berkumpul pada hari kamu ni dua perayaan. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah. Siapa dia nak baliklah. Jadi boleh dia solat zuhur, tak payah sembahyang Jumaat. Wa inna mujammi'un. Nabi kata kami sendiri akan lakukan solat Jumaat. Kami akan lakukan solat Jumaat. Hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar, terkumpul pada hari raya dengan hari Jumaat ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bin nas, maka Nabi kita solat. Lepas Nabi solat, Nabi kata apa? Man syaa an ya'til jum'ah falyatiha. Siapa nak mari solat Jumaat lepas ni, mari. Siapa dia wa man syaa yatakhallaf, siapa tak nak mari dah, boleh tak mari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka yang pertamanya, hadis-hadis yang menyebut tentang cerita ini diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak menerimanya. Maka lahirlah pandangan tadi di empat mazhab meletakkan sedemikian. Hambali paling kuat mengatakan lepas, tak payah salat Jumaat, dia boleh salat zuhur. Tapi kalau pergi salat Jumaat sah. Maka di sinilah kita mengatakan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bahawa pandangan al-wasat yang baik dalam masalah ini, iaitulah pandangan yang pertama tadi, yang mengatakan kalaulah orang tu duduk di balad, macam tuan-tuan hari ni, kalau rumah jauh sikit pada masjid pun, kereta depan tangga tu Masya Allah lah. Kalau hari raya ni, orang panggil melimpah ruah kereta dah. Hak mari Kuala Lumpur pun ada, hak mari di mana hak dalam negeri, dalam kampung pun ada. Jadi kita nak bagi alasan payah nak pergi solat Jumaat tu, memang agak sukar. Apalagi kalau hak rumah dia memang duduk, dia dengar azan, kalau tak apa ni, terlalu dekat dengan masjid, maka tidak ada hak untuk dia nak gugurkan solat Jumaat. Jadi orang duduk solat Jumaat ittaqullah di masjid, dia nak makan kuih raya rumah, kita mengatakan tidak. Jadi hadis-hadis itu telah diperbincangkan oleh para ulama. Karena itulah lahir beberapa pandangan. Jadi pandangan fiqh Syafi'i yang mengatakan kalau orang pendalaman jauh, balik ke pos dia ni, jauh dia balik, nak keluar pula agak sukar, bolehlah kita menerima pandangan fiqh Syafi'i yang mengatakan gugur bagi pihak mereka. Jadi insya-Allah pandangan yang ringkas ini mudah-mudahan muslimin dan muslimat mendapat penjelasan. Kalau kita nak lihat, memanglah
banyak lagi hadis-hadis yang menyebut perbincangan dan ulama-ulama panjang dalam tajuk ini. Saya mengatakan pandangan yang wasat dalam masalah ini, yang cantik, yang sederhana dalam masalah Jumaat dengan hari raya, kita mengatakan kita balik dan kita mari pula solat Jumaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.